Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Kami bawakan liputan khas sambutan Hari Guru 2026 peringkat SMK Macam Bubuk yang disambut dengan meriah dan penuh warna-warni. Betul tu. Sambutan pada tahun ini sangat istimewa dengan tema Kampung People. Semua guru tampil kreatif dengan pakaian ala kampung seperti kain batik, baju pagoda, kain pelekat, caping dan pelbagai aksesori tradisional yang mencuit hati. Sejak awal pagi lagi, suasana berlangsung dengan begitu ceria. Para murid dan guru datang dengan penuh semangat bagi meraihkan usia yang banyak berjasa dalam mendidik anak bangsa. Pelbagai aktiviti menarik telah diadakan sepanjang sambutan ini. Antaranya ialah pertandingan pakaian bertema kampung, permainan tradisional, cabutan bertuah dan sesi bergambar kenangan bersama warga sekolah. Apa yang paling menyentuh hati tentunya persembahan khas daripada para murid buat guru-guru tercinta. Ya, murid-murid mempersembahkan nyanyian, tarian dan sketsa sebagai tanda penghormatan dan atas jasa pengorbanan guru selama ini. Jelas terpancar kegembiraan di wajah para guru apabila dinaikkan dengan penuh kasih sayang oleh anak-anak didik mereka. Hari Guru bukan sekadar sambutan tetapi juga simbol penghormatan kepada semua guru yang tidak pernah jemu mendidik dan membimbing pelajar menuju kejayaan. Semoga sambutan seperti ini dapat mengeratkan lagi hubungan antara guru dan murid serta menyemarakkan lagi semangat warga sekolah. Sekarang kami bersama dengan salah satu murid Macam Bubuk iaitu Najmi. Kami akan tanya soal sedikit dia tentang macam mana perasaan dia menyambut Hari Guru ini. Jadi, Encik Najmi, macam mana perasaan awak menyambut Hari Guru ni? Oi, saya seronok. Itu je? Itu je. Kami mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru, khususnya warga pendidik SMK Macam Bubuk. Guru pemacu reformasi pendidikan. Terima kasih cikgu atas jasa dan pengorbanan yang telah cikgu berikan. Sekian laporan kami. Terima kasih.